Dari manakah asal-usul masyarakat Kadazan Dusun di Sabah? Bagi sebahagian besar masyarakat Kadazan Dusun, jawapan yang paling dikenali ialah Nunuk Ragang. Tempat ini sering disebut sebagai pertempatan asal nenek moyang mereka sebelum berlaku penghijrahan ke pelbagai kawasan di Sabah. Namun, apabila persoalan ini diteliti melalui kajian sejarah, bahasa, genetik dan arkeologi, jawapannya ternyata lebih kompleks. Nunuk Ragang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ingatan budaya masyarakat, tetapi kepentingan budaya tidak semestinya sama dengan bukti arkeologi. Dokumentari ini meneliti kedudukan Nunuk Ragang berdasarkan sumber budaya tempatan, penerbitan akademik dan kajian saintifik. Tujuannya bukan untuk menolak tradisi masyarakat, tetapi untuk membezakan antara tradisi lisan, tafsiran sejarah dan bukti yang telah diuji secara ilmiah. Nunuk Ragang terletak berhampiran kampung Tampias di daerah Ranau. Dalam bahasa dusun, perkataan nunuk merujuk kepada pokok ara atau pokok banyan, manakala ragang biasanya dikaitkan dengan warna merah. Oleh itu, Nunuk Ragang lazimnya diterjemahkan sebagai pokok ara merah atau pokok banyan merah. Menurut tradisi lisan, sebuah pertempatan masyarakat terdahulu pernah wujud di sekitar sebatang pokok ara yang besar. Dari pertempatan inilah, nenek moyang pelbagai kelompok dusun dikatakan berhijrah dan membentuk pertempatan baharu di kawasan lain. Maklumat ini telah disampaikan daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Dalam masyarakat yang pada asalnya tidak mempunyai tradisi penulisan sejarah yang meluas, cerita lisan menjadi salah satu cara untuk menyimpan ingatan mengenai keturunan, tempat asal, hubungan kekeluargaan dan perjalanan nenek moyang. Pada tahun 2002, Henry Bading menerbitkan buku bertajuk Nunuk Ragang, Legenda Asal-Usul Kadazan Dusun. Kewujudan buku tersebut turut direkodkan oleh Perpustakaan Negeri Sabah. Usaha ini penting kerana cerita yang sebelum itu banyak bergantung pada penyampaian lisan mula dikumpulkan dan didokumentasikan dalam bentuk penulisan. Bagaimanapun, perkataan legenda pada tajuk buku itu perlu diberikan perhatian. Legenda ialah cerita yang dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah sesuatu masyarakat, tetapi sebahagian kandungannya mungkin telah mengalami perubahan, penambahan atau penafsiran semula sepanjang proses penyampaian lisan. Kajian Rosma Derab, Saidatul Nornis Mahali dan Nur Afini Kasim yang diterbitkan dalam jurnal Borneo Archaeologia pada tahun 2025 turut meletakkan Nunuk Ragang dalam lingkungan cerita rakyat dan simbol identiti. Kajian tersebut mendapati bahawa Nunuk Ragang bukan sekadar cerita asal-usul, tetapi menggambarkan hubungan masyarakat dusun dengan alam, kepercayaan tradisional, semangat kekitaan dan penghormatan terhadap warisan nenek moyang. Ini bermakna nilai utama Nunuk Ragang tidak semestinya bergantung pada kemampuan untuk membuktikan setiap bahagian ceritanya secara harfiah. Nilainya juga terletak pada fungsi cerita tersebut sebagai ingatan bersama yang menyatukan masyarakat daripada pelbagai daerah dan dialek. Pada tahun 2004, Kadazan Dusun Cultural Association atau KDCA membina Tugu Nunuk Ragang di Kampung Tampias, Ranau. Tugu itu dibentuk sebagai lambang pokok besar dan menjadi tempat memperingati asal-usul serta penyatuan masyarakat Kadazan Dusun. Kajian Jonathan Jolius dari Universiti Malaysia Sabah yang diterbitkan pada tahun 2023 menyatakan bahawa tugu tersebut merupakan simbol kebudayaan yang penting. Sebahagian besar masyarakat masih mengiktiraf Nunuk Ragang sebagai asas kepada cerita asal-usul dan penyatuan Kadazan Dusun di Sabah. Namun, kajian yang sama memberikan satu penjelasan yang sangat penting. Setakat bukti yang tersedia, belum terdapat bukti arkeologi yang jelas untuk mengesahkan bahawa pertempatan manusia purba benar-benar pernah wujud di tapak Tugu Nunuk Ragang. Jonathan Jolius menjelaskan bahawa tugu tersebut dibina oleh KDCA pada tahun 2004, tetapi sehingga kini belum ditemukan bukti arkeologi yang dapat mengesahkan cerita bahawa kawasan itu ialah pertempatan asal seluruh masyarakat dusun. Oleh itu, tapak tersebut perlu difahami sebagai tapak warisan budaya dan simbol ingatan masyarakat, bukannya tapak arkeologi yang telah dibuktikan melalui penggalian saintifik. Ketiadaan bukti arkeologi tidak bererti bahawa cerita Nunuk Ragang tidak mempunyai nilai.
Ia hanya bermaksud bahawa penyelidik belum boleh menyatakan sebagai fakta bahawa semua nenek moyang Kadazan Dusun bermula daripada sebuah pertempatan yang sama di lokasi tersebut. Untuk memahami asal-usul yang lebih jauh, penyelidik turut menggunakan ilmu bahasa. Bahasa-bahasa Kadazan, Dusun dan beberapa bahasa berkaitan tergolong dalam keluarga bahasa Austronesia. Dalam North Borneo Sourcebook yang diterbitkan pada tahun 2016, ahli bahasa Jason William Lobel mengelaskan bahasa-bahasa Dusunik sebagai sebahagian daripada kelompok bahasa di Sabah dan Borneo Utara. Kajian bahasa menunjukkan bahawa terdapat banyak bahasa dan dialek yang saling berkaitan, tetapi mempunyai perbezaan mengikut kawasan. Kepelbagaian ini menunjukkan bahawa komuniti penuturnya telah melalui tempoh perkembangan, perpisahan dan hubungan antara kumpulan yang panjang. Bukti bahasa menyokong kewujudan nenek moyang linguistik yang sama dalam rumpun Austronesia. Walau bagaimanapun, bahasa sahaja tidak dapat membuktikan bahawa semua penuturnya pernah tinggal di sebuah kampung yang sama di Nunuk Ragang. Bahasa boleh berubah ketika manusia berpindah, berkahwin dengan komuniti lain, membentuk pertempatan baharu dan menyesuaikan diri dengan persekitaran setempat. Oleh itu, persamaan bahasa menerangkan hubungan antara masyarakat, tetapi tidak semestinya menentukan satu lokasi asal yang tepat. Kajian genetik memberikan satu lagi sudut penting. Pada tahun 2018, Chi Wei Yu bersama sekumpulan penyelidik menjalankan kajian DNA menyeluruh terhadap 5 kumpulan pribumi dari Sabah. Kajian itu melibatkan kumpulan yang bertutur dalam bahasa-bahasa Borneo Utara, termasuk masyarakat Dusun dan Rumus. Hasil kajian menunjukkan bahawa kumpulan pribumi yang dikaji membentuk kelompok genetik yang tersendiri. Mereka mempunyai hubungan keturunan dengan masyarakat pribumi Taiwan dan masyarakat Filipina bukan Austro-Melanesia. Para penyelidik juga menemukan tanda pengasingan yang lama dalam kalangan komuniti pedalaman Sabah sehingga berlaku pembezaan genetik daripada populasi jiran. Penemuan ini menyokong hubungan masyarakat pribumi Sabah dengan sejarah besar penyebaran masyarakat berbahasa Austronesia. Namun, kajian tersebut tidak membuktikan bahawa masyarakat Kadazan Dusun moden datang secara langsung daripada satu suku tertentu di Taiwan. Kajian itu juga tidak menyatakan bahawa penghijrahan tersebut berakhir secara khusus di Nunuk Ragang. Hubungan genetik menunjukkan kewujudan nenek moyang yang berkongsi sejarah populasi. Ia tidak sama dengan catatan perjalanan yang dapat menunjukkan nama individu, tarikh penghijrahan atau laluan tepat yang telah digunakan. Kajian genetik Asia Tenggara juga semakin menunjukkan bahawa sejarah penduduk rantau ini berlaku dalam beberapa lapisan penghijrahan dan percampuran manusia. Kajian semakan yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Genetics pada tahun 2022 menyatakan bahawa sejarah penduduk semenanjung Malaysia dan Borneo jauh lebih kompleks daripada model penghijrahan yang mudah. Para penyelidik masih memerlukan data genetik yang lebih besar untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih menyeluruh. Arkeologi pula membuktikan bahawa Sabah telah dihuni manusia sejak zaman yang sangat lama. Sebagai contoh, tapak Bukit Tengkorak di Semporna mengandungi serpihan tembikar, peralatan batu dan tinggalan kegiatan manusia daripada zaman Neolitik. Muzium Sabah menyatakan bahawa sebahagian penemuan tembikar di tapak itu berusia kira-kira 3,000 tahun. Namun, penemuan di Bukit Tengkorak tidak boleh terus dianggap sebagai bukti bahawa penghuninya ialah nenek moyang Kadazan Dusun. Tanpa bukti khusus seperti rangka manusia yang sesuai untuk analisis, hubungan bahasa, urutan DNA atau kesinambungan budaya yang jelas, identiti etnik moden tidak boleh diberikan secara mudah kepada masyarakat prasejarah. Nama Kadazan, Dusun dan Kadazan Dusun sendiri juga mempunyai sejarah yang berkembang. Sejarawan Anthony Reid menjelaskan bahawa pembentukan identiti Kadazan dan Dusun sebagai sebuah komuniti politik moden menjadi semakin penting selepas Sabah menyertai Malaysia. Perbezaan nama, sempadan kelompok dan simbol identiti menjadi sebahagian daripada proses pembentukan masyarakat Kadazan Dusun moden. Istilah Kadazan Dusun akhirnya digunakan sebagai nama gabungan yang membantu menyatukan masyarakat Kadazan dan Dusun
tanpa menghapuskan identiti daerah, bahasa, dan adat masing-masing. KDCA kini menjadi badan kebudayaan yang mewakili 48 komuniti pribumi Sabah serta menjalankan usaha pemeliharaan bahasa, musik, tarian, pengetahuan tradisional, dan warisan masyarakat. Nunuk Ragang memainkan peranan penting dalam proses penyatuan tersebut. Ia memberikan gambaran tentang sebuah akar yang sama, manakala pelbagai masyarakat Kadazan Dusun pada hari ini boleh diibaratkan sebagai cabang yang berkembang di kawasan berlainan. Kesimpulan paling tepat berdasarkan penyelidikan semasa ialah asal-usul Kadazan Dusun tidak boleh diterangkan melalui satu cerita atau satu bidang kajian sahaja. Tradisi lisan meletakkan Nunuk Ragang sebagai pusat ingatan mengenai asal-usul dan penghijrahan. Kajian bahasa menunjukkan bahawa bahasa Kadazan, Dusun, dan bahasa berkaitan merupakan sebahagian daripada keluarga Austronesia yang telah lama berkembang di Borneo Utara. Kajian genetik pula menunjukkan hubungan nenek moyang dengan masyarakat Austronesia di Taiwan dan Filipina, diikuti tempoh pengasingan serta perkembangan setempat di pedalaman Sabah. Arkeologi membuktikan sejarah kediaman manusia yang panjang di Sabah, tetapi belum mengesahkan Nunuk Ragang sebagai pertempatan asal seluruh masyarakat Kadazan Dusun. Oleh itu, Nunuk Ragang paling wajar difahami sebagai sebuah tapak warisan dan simbol sejarah budaya. Ia mungkin menyimpan ingatan mengenai penghijrahan sebenar pada masa lampau, tetapi butiran tepatnya belum dapat disahkan sepenuhnya melalui penyelidikan arkeologi. Kisah ini tidak perlu ditambah dengan rekaan untuk menjadikannya penting. Nilai Nunuk Ragang terletak pada kemampuannya menyatukan masyarakat, memelihara ingatan nenek moyang, dan mengingatkan generasi hari ini bahawa sejarah sesuatu bangsa terbentuk melalui bahasa, keturunan, perpindahan, penyesuaian, dan hubungan yang panjang dengan tanah tempat mereka hidup. Nunuk Ragang bukan jawapan terakhir kepada persoalan asal-usul Kadazan Dusun. Sebaliknya, Nunuk Ragang ialah titik permulaan kepada penyelidikan yang lebih besar tentang sejarah salah satu masyarakat pribumi utama di Sabah.